Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua guru yang hatinya sangat mulia. Hari ini kita masuk episod ke-24 dalam siri 100 motivasi guru dan tajuk kita ialah satu sifat istimewa yang ada pada guru sejati. Guru bantu murid walau tak diminta. Inilah bezanya guru dengan profesion lain. Guru tidak tunggu murid datang minta tolong. Guru tidak tunggu murid mengadu. Guru tidak tunggu murid menunjukkan kelemahan. Sebaliknya, guru melihat sebelum murid bersuara, guru memahami sebelum murid meminta, guru mengambil tindakan walaupun murid tidak tahu mereka sedang dibantu. Guru bantu murid walau tak diminta kerana guru tahu. Ada murid yang pendiam tapi sedang bergelut. Ada murid yang tersenyum tapi sedang sedih. Ada murid yang kelihatan nakal tapi sebenarnya tidak yakin diri. Ada murid yang tak tanya soalan kerana takut diketawakan. Ada murid yang tak pernah minta bantuan kerana tidak tahu caranya. Di sinilah kehebatan guru. Guru membaca tingkah laku murid. Guru perasan perubahan kecil. Guru mengecam murid yang tiba-tiba senyap. Guru tahu bila murid hilang fokus, hilang semangat atau hilang harapan. Kadang-kadang bantuan guru tidak besar. Hanya satu soalan lembut. Awak okey? Hanya satu senyuman meyakinkan. Cikgu percaya awak boleh. Hanya satu teguran penuh kasih. Jangan putus asa, cuba lagi. Tetapi bantuan yang kecil itu memberi kesan yang sangat besar kepada murid. Guru bantu murid walau tak diminta kerana guru faham. Ada murid yang tidak mempunyai sesiapa untuk mendengar. Ada murid yang tidak dapat bimbingan di rumah. Ada murid yang hanya bergantung kepada guru untuk dapat perhatian dan sokongan emosi. Dan apabila guru membantu murid tanpa diminta, murid akan ingat sepanjang hidup mereka. Mereka akan berkata dalam hati, kalau bukan cikgu, saya tak tahu apa jadi pada saya hari itu. Kalau bukan cikgu, saya mungkin sudah putus asa. Kalau bukan cikgu, saya takkan berada di tempat saya hari ini. Hari ini pengetua ingin mengingatkan semua guru. Bantuan kecil guru hari ini boleh menyelamatkan masa depan seorang murid. Walaupun mereka tidak minta, guru tetap membantu. Itulah kemuliaan seorang pendidik. Terima kasih kepada semua guru yang melihat, memahami dan membantu tanpa henti, yang memberi tanpa syarat dan yang sentiasa menjadi penyelamat senyap di belakang kejayaan murid. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI untuk lebih banyak motivasi guru setiap hari.